Korang pun pergilah klinik kesihatan tu. Perkhidmatan dia ditanggung. Ini semua sebab Ihsan. 2, 3 manggis. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Berat badan aku. Berat badan aku dah sama dengan Ihsan. Tengok. Itulah kau. Ikut Ihsan makan nasi banyak-banyak buat apa? Sepatutnya makan ayam goreng aku banyak-banyak. Barulah segak macam aku. Mak ya? Aku gurau je. Seelok-eloknya, makanlah makanan seimbang. Lebihkan sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa bersenam.